Di tengah-tengah rimba purba, jauh dari hiruk pikuk dunia, tersembunyi sebuah keajaiban alam yang jarang diterokai. Ini bukan sekadar perjalanan, ini satu pengalaman. Ikuti pengembaraan kami di episod 1. 2 hari sebelum langkah pertama kami merentasi alam yang begitu penuh dengan misteri, kami berkumpul di rumah Encik Fendi. Sebuah rumah kecil yang penuh dengan pengetahuan dan pengalaman. Tempat yang akan mempersiapkan kami untuk cabaran yang bakal tiba. Sekarang dekat rumah Encik Fendi. Itulah preparation sesi belajar memancing, ikatan memancing. Okey, telah prepare untuk masuk ke hutan Taman Negara. Kita berada di syurga seorang lelaki. Semua dia. Hui, biasa. Tengok kita Kawan-kawan masuk dam nak pinjam ni. collection. Dari segi pemancing dan tali ikat semua dah dipelajari dan diberitahu. So kita tunggulah next month. Siap buat preno. Ni ukuran ni sama ni. Ukuran buat lubang-lubang ni sama. Black berapa black? Okey. 4.52 kita bersiap-siap untuk bergerak ke Kuala Tahan. So ni pakaian kita pagi ni. Minta dah. Our main sponsor, Once Act, powered by One SOX. Kita akan menuju ke Karak Highway di mana kita akan berjumpa dengan geng lipak di sana di BHP Karak Highway. Orang tertinggal. Seperti tertinggal. Ni bagian video tak keluar ni, jangan risau. Ini yang so kamera ikan. Nampak. Okey, semua dah sampai, semua dah ada kat sini. Kita akan bergerak ke Kuala Tahan daripada BHP Gombak. Okay, kita telah sampai ke Kuala Tahan. So perjalanan kita ambil masa 4 jam juga lah, lebih kurang. So alhamdulillah akhirnya sampai juga ke Kuala Tahan. So hari ni kita tunggu boatman sampai dan kita akan pergi register dekat perwitan. Mantap. Kuala Tahan, sebuah perkampungan kecil di tebing Sungai Tembeling. Bukan sahaja menjadi laluan utama ke Taman Negara, tapi juga sebuah destinasi eko pelancongan yang kaya dengan keunikan sendiri. So sekarang ni kita berada di tempat pendaftaran untuk masuk di Kuala Tahan sekarang ni. Untuk masuk ke dalam, so kita nak kena register dulu di perwitan. So untuk daftar ni, kalau orang tengok, so semua sekali kena daftar lah. Sebab apa? Ini penting. Jika kita masuk ke dalam, ada kata berlaku apa-apa, so dia orang tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar. Kita tengok. Alright, Assalamualaikum semua. Hari ni kita bersama dengan geng lipak, geng lipak serial. Lipakan yang pertama pagi jadi. Dah terlambat. Lipakan yang pertama janji 6.30 sampai pukul 7. Biasa itu trademark. Jadi lipak Normal. dah sebab memang nama pun geng lipak. Macam mana? Kita tak sangka lah awal sangat kena lipak tu. Oh yes. Tapi dia okey, ngam-ngam ah. Okay. Jam tu ngam lagi ah. Alright. So kita dah sampai dekat di Park Center dan kita buat registration dan sebagainya, dan selepas ni kita akan ke Kampung Gusai. Kampung Gusai. Tapi dari Kampung Gusai tu kita sebelum ni kita akan pergi ke JT Membatu dulu. Okey. JT Membatu di kampung. Oh, JT Membatu kemudian naik bot pergi ke Kampung Gusai. Kampung Gusai. So kita akan Kita buat apa kat Kampung Gusai? Nak buat apa? Kita fikir-fikirlah apa benda yang kita nak buat. Malam ni kita bermalam kat Kampung Gusai. Bermalam. Orang Kampung Gusai. Dengar cerita dekat bawah homestay kita ni ada binatang yang akan tidur sekali. Jadi kita tengok binatang apa yang akan ada. Kena tengok lah kan video-video yang lipat lepas ni.
Kita punya challenge nak lawan ni dah boleh start hari ni ke? Tak, sabar dulu. tak sabar. Kita akan ada challenge yang tu. kita akan sediakan. Kita tengok siapa yang menang besok. Alright. Steady. Kita sampai je tempat tu, kita wajib singgah di Bukit Awan. Sebuah dunia di atas awan dan hutan tebal Taman Negara Pahang terbentang luas sejauh mata memandang. Hijau yang tiada penghujung, kami berdiri di puncak ini, terdiam, terpesona. Tak lepas kan? Sebab dia punya slope ni terlalu tinggi sangat. So nak kena ambil lajak sikit ni. Apa alpat tu? Ada bukit ke tadi? Ada bukit? Ada bukit ke macam naik? Buat dosa. Buat rosa. Gagal kata askor lah, apalah. Skor dia naik terang. Bukan buat alpat, dia dah skor. Okey guys, kita sudah sampai di Jeti Membatu. Di sebuah sudut yang tersembunyi, jauh di pedalaman Ulu Tembeling, wujud sebuah jeti yang menjadi nadi penghubung antara manusia dan alam. Wire power bank semua. So jadi nampak macam nak hujan. Kita balut ni supaya tak kena hujan. Patutnya bot sampai pukul 5. Sekarang 5.44. Sidai. Sekarang time 5.44. Dah 44 minit dah tunggu. Untuk percepatkan pengangkat barang, kita buat style satu baris. Pas. Bukan sekadar tempat persinggahan, tetapi pintu gerbang menuju pengembaraan yang tidak dapat dilupakan. Bot sampai. Loading barang. Sekarang ni bot berdasarkan penumpang masing-masing lah. Dah, boleh start. Bot dia naik bot tu, jadi barang dia dalam bot tu supaya tak tertukar barang, tertinggal ke apa semualah. Jadi masing-masing bertanggungjawab di atas barang masing-masing. Adalah bergaduh kan. Betul lah, rasa dalam 40 minit kan perjalanan kejap lagi. Kadang pukul 6, so nak kena cepat sikit lah sementara cerah ni. Dan insyaAllah selamat sampai di Kampung Gusai lagi. Kita masuk homestay dan rehatlah malam ni. Esok perjalanan yang jauh. Semoga selamat dan semoga gasak. Menyusuri Sungai Tembeling, melawan arus menuju ke satu dunia yang jauh dari kesibukan kota. 45 minit di atas air, tetapi setiap saat di perjalanan ini terasa seperti satu pengalaman yang tidak ternilai. Kehidupannya memanglah tenang sangat sini, dengan penuh dengan kiri kanan, penuh dengan hutan-hutan, pokok-pokok. Kalau dengar di bandar tu cuma ada pokok pun ada, tapi bangunan tinggi-tinggi. Senang saya kepada yang ingin ke Gusai ataupun yang belum datang ke Gusai, datanglah ke Gusai. Kita akan sediakan macam-macam kemudahan di sini. Sebab tu kita boleh ke atas sana ke jalan perahu. Boleh tubing di sana lah, lagi menarik. So kita dah sampai di Kampung Gusai. So lepas ni kita tidur semalaman, esok pagi baru kita jalan. Kita rehat dulu. Kau apa kita gak? Kau apa gak? Agak ekstrim tapi it's fun. So hari ni hari pertama, kita hari esok pula. Esok lagi berapa jam ah? Esok satu hari lah. Esok mungkin satu hari. Ni 45 minit pun dah. Rakan ini bukan saja penting, tetapi amat penting kepada penduduk sini. WhatsApp. Apalah kita boleh berhubung dengan kawan-kawan di luar, saudara mara di luar ni. Bila ada saudara mara yang meninggal ke, contohnya sakit ke, kita dapat tu melalui WhatsApp ke, panggilan telefon ke. Weh, laju kat One SOX sini. Wih, 4G weh. Nak upload gambar racun sikit lah ni. Okay. Upload. Terus. Laju kat One SOX kat Kampung Gusai ni.
inilah masa dia, kita akan masuk ke dalam Sungai Sepia. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah pengembaraan ekstrim yang tak semua manusia dapat merasai. Sungai Sepia menanti. Lepas kena makan. Setiap langkah makin mencabar keberanian kami. Jangan lepaskan episod 2. Saksikan sendiri bagaimana kami menempuh pengembaraan paling mencabar ini.